Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita akan teruskan lagi siri daurah hadis 40 Imam Nawawi. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati dan mentadabbur satu hadis yang pendek lafaznya tapi sangat mendalam maknanya. Malah ia ada kaitan dengan banyak aspek kehidupan kita seharian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40, iaitu hadis yang ke-32 yang membicarakan tentang bagaimana Islam menolak segala bentuk kemudaratan. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Ruwahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Maksud hadis, tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Dan hadis ini dikatakan hadis hasan. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Hadirin sekalian yang dikasihi Allah, hadis yang kita bacakan ini sebenarnya ada dua lafaz penting, iaitu pertama darar, yang kedua dirar. Apa maksud kedua-dua perkataan ini? Darar itu merujuk kepada perbuatan yang mendatangkan mudarat, sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Contohnya, kalau kita sengaja buat sesuatu yang boleh mencederakan orang lain, itu termasuk dalam darar. Manakala dirar pula ialah perbuatan membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Maksudnya, walaupun kita rasa nak balas dendam atau nak pertahankan diri, Islam tetap melarang kita daripada membalas dengan cara membawa mudarat. Jadi jelaslah bahawa Islam bukannya sahaja menegah kita daripada menyakiti orang lain, malah Islam juga mengajar kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah keindahan ajaran Islam. Ia mendidik kita untuk menolak kemudaratan dalam apa jua bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan bagi sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Asy-Syura ayat 40. Hadirin sekalian, ayat ini sebenarnya menegaskan satu prinsip besar dalam Islam, iaitu menggalakkan kemaafan dan menghindari balasan yang boleh membawa kerosakan. Para ulama menyatakan bahawa hadis ini termasuk antara kaedah agung dalam syariat Islam. Malah Imam Sayuti menyeraikannya sebagai salah satu daripada 5 kaedah fiqh utama yang menjadi asas kepada ribuan hukum hakam dalam Islam. Apa yang menarik, kaedah ini bukan sekadar larangan daripada melakukan kemudaratan kepada orang lain. Ia lebih luas daripada itu. Ia adalah prinsip hidup. Ia mendidik kita supaya setiap tindakan dinilai dengan teliti. Adakah tindakan kita membawa kebaikan atau kerosakan? Adakah ia memberi manfaat atau memudaratkan? Adakah ia menyelamatkan atau menyusahkan orang lain? Jadi hadis la darar wa la dirar bukan hanya untuk dibaca,
tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Ia mengajar kita supaya sentiasa berfikir sebelum bertindak, agar setiap perbuatan kita menjadi sumber kebaikan, bukan kemudaratan. Kita perlu sedar bahawa setiap perbuatan kita ada kesan, bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain dan juga masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pengusahaan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ayat ini menegaskan bahawa prinsip asas dalam Islam bahawa segala bentuk kerjasama mestilah berlandaskan kebaikan dan takwa. Ia menjadi panduan agar umat Islam membina masyarakat yang harmoni, saling menyokong dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk kezaliman dan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah ruh hadis yang sedang kita pelajari. Ia mendidik kita supaya menjadi manusia yang berfikir dengan penuh hikmah, membuat pertimbangan dengan akal dan hati, serta bertindak dengan penuh rasa tanggungjawab. Bila kita menjauhi kemudaratan dan mengutamakan maslahat, sebenarnya kita bukan sahaja menjaga diri sendiri, tetapi kita juga sedang membina masyarakat yang aman, adil dan diberkati oleh Allah SWT. Sebab itu, para ulama mengangkat hadis ini sebagai tunjang utama. Kalau prinsip ini benar-benar dipahami dan diamalkan, banyak masalah akan selesai, banyak kezaliman akan berhenti, dan masyarakat akan hidup dalam suasana yang lebih harmoni. Inilah keindahan Islam, membina kehidupan atas dasar menghilangkan kemudaratan dan menegakkan kemaslahatan. Ia bukan sekadar hukum, tetapi panduan hidup yang menjadikan kita umat yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya membawa mesej yang sangat mendalam. Ia bukan sekadar larangan umum, tetapi menjadi asas kepada maqasid syariah. Prinsip besar yang bertujuan untuk memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan manusia. Kalau kita kaitkan maqasid syariah ini, jelas bahawa larangan kemudaratan, larangan memudaratkan orang lain adalah untuk menjaga 5 perkara tersebut. Perkara yang pertama ialah menjaga agama. Islam menegas segala bentuk penindasan dan kekerasan supaya imej agama sentiasa terpelihara. Kalau ada orang menzalimi atas nama agama, itu sebenarnya merosakkan imej Islam yang sebenar. Islam menjaga nyawa. Islam melarang mencederakan, menganiayai dan mengabaikan keselamatan orang lain. Contohnya mudah, memandu kereta dengan cara berbahaya, bukan sahaja membahayakan diri, tetapi juga membahayakan nyawa orang lain. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Kita mesti menjauhi apa sahaja yang merosakkan pemikiran, seperti dadah, arak, ketagihan digital yang melampau. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Dan seterusnya, Islam menjaga harta. Islam melarang menipu, merompak atau mengambil harta orang lain secara tidak sah. Nabi SAW bersabda, tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Yang akhirnya ialah Islam menjaga maruah. Kita dilarang mengaibkan, memfitnah atau merendahkan kehormatan orang lain. Allah berfirman, maksudnya, dan janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Hadirin sekalian,
Apabila kita menjauhi segala bentuk kemudaratan, sebenarnya kita sedang membina masyarakat yang aman, adil dan diberkati Allah. Para ulama menegaskan bahawa setiap perbuatan yang jelas yang membawa kemudaratan lebih besar daripada manfaat, maka ianya mesti dicegah dan juga ditolak. Bayangkanlah sebuah masyarakat di mana agama dihormati, nyawa dilindungi, akal dipelihara, harta dijaga dan maruah dipertahankan. Itulah masyarakat yang sejahtera, penuh rahmat dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua insan yang sentiasa memelihara 5 asas kehidupan ini, serta menjauhkan kita daripada menjadi punca kerosakan di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis la darar wa la dirar ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Berisi larangan melakukan kemudaratan dan larangan membalas kemudaratan dengan kemudaratan lain menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan moden. Mari kita lihat beberapa contoh pengamalannya. Pertama, dalam media sosial hari ini, kita lihat budaya menghina, memaki hamun dan menyebar aib orang lain. Ada yang merakamkan kesalahan yang lain, merakamkan kesalahan orang lain, lalu dibuatkan ataupun dinaikkan tanpa fikir kesannya terhadap maruah, emosi dan masa depan individu tersebut. Perbuatan ini jelas bercanggah dengan ruh hadis ini kerana ia membawa mudarat dari segi psikologi, sosial bahkan ekonomi kepada bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahawa merendahkan orang lain sebenarnya adalah cerminan kelemahan diri sendiri. Islam menekankan adab dalam setiap pergaulan kerana menjaga maruah sesama manusia adalah asas kepada keharmonian masyarakat. Sikap menghina atau mengejek bukan sahaja mencederakan hati orang lain, malah menutup pintu kasih sayang dan persaudaraan. Setiap insan memiliki nilai di sisi Allah yang mungkin lebih tinggi daripada apa yang kita sangka. Maka janganlah kita berburu-buru menilai atau merendahkan mereka. Sebaiknya hiasilah diri dengan akhlak mulia, kerana itulah tanda sebenar kemuliaan seseorang mukmin. Kedua, dalam urusan perniagaan dan pekerjaan. Contohnya majikan yang menekankan pekerja dengan beban kerja yang melampau atau peniaga yang menipu timbangan. Keuntungan yang diperolehi dengan cara memudaratkan orang lain tidak akan diberkati. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Ketiga, dalam kehidupan berjiran dan bermasyarakat. Perkara kecil seperti membuang sampah sesuka hati, membiarkan haiwan peliharaan mengganggu jiran atau membuat bising tanpa mengira waktu. Semua ini nampak remeh, tapi sebenarnya membawa mudarat berpanjangan kepada keharmonian masyarakat. Keempat, dalam keluarga. Suami yang menyakiti isteri, ibu yang memarahi anak tanpa hikmah, ataupun anak mengabaikan ibu bapa. Semua ini bertentangan dengan ruh hadis ini. Keluarga sepatutnya menjadi tempat paling selamat, bukan medan mudarat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadirin yang dimuliakan, media sosial, pekerjaan, kejiranan, keluarga, semuanya adalah medan ujian bagi akhlak kita. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak merompak, tetapi marilah kita tanya diri kita sendiri. Apakah kita pernah menyakiti orang lain? Adakah kita pernah menyakiti hati orang?
Adakah kita menjadi sebab orang lain tertekan? Adakah kita punca hilangnya ketenangan orang lain? Islam bukan sekadar ibadah ritual. Islam adalah memastikan orang lain selamat daripada kita. Bayangkanlah kalau setiap daripada kita berazam, tidak menyebarkan aib orang, tidak menzalimi dalam urusan kerja, tidak menyusahkan jiran, tidak menyakiti keluarga, maka masyarakat akan berubah. Rumah tangga akan tenang, tempat kerja akan berkat, media sosial akan jadi medan dakwah, bukannya medan dosa. Dan bukannya medan dosa. Janganlah kita menjadi sebab kepada darar dalam kehidupan orang lain. Jadilah insan yang kehadirannya membawa ketenangan, yang ucapannya menenangkan hati, yang tindakannya, perbuatannya membawa rahmat. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba yang menjaga lidah, tangan dan jari kita daripada menyakiti sesiapa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Antara pengajaran penting daripada hadis ini ialah, pertama, Islam menolak segala bentuk kemudaratan walaupun dengan alasan membalas kezaliman. Kedua, setiap Muslim dituntut untuk berfikir tentang kesan perbuatannya terhadap orang lain ketika menjaga kemaslahatan umum lebih utama daripada kepentingan peribadi. Dan keempat, akhlak yang baik menjadi asas kepada keamanan dan keharmonian masyarakat. Marilah kita sama-sama bermuhasabah diri. Jangan sampai ibadah kita banyak tetapi kehadiran kita menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita rajin ke masjid tetapi lidah dan tangan kita melukakan hati manusia. Islam bukan sekadar ritual, tetapi ia adalah cara hidup yang memastikan orang lain selamat daripada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang membawa ketenangan, bukan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim yang sebenar ialah orang yang mana orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Maksudnya, seorang Muslim bukan sahaja menjaga ibadahnya, tetapi menjaga tutur kata dan tindakannya supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau lidah kita digunakan untuk mengumpat, menghina, menyebar fitnah, itu bukan sifat Muslim yang sejati. Kalau tangan kita digunakan untuk menzalimi, mencederakan atau mengambil hak orang lain, itu juga bercanggah dengan ajaran Islam. Islam mengajar kita supaya menjadi insan yang kehadirannya membawa ketenangan, bukan kebimbangan. Orang lain sepatutnya merasa aman bila bersama kita, bukan takut atau tertekan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar menjaga lidah dan tangan kita agar kita tergolong dalam kalangan muslimin yang sejati. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang membawa manfaat, bukan mudarat, yang menyebarkan rahmah, bukannya kebencian. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada menyakiti orang lain, sama ada dengan perkataan, perbuatan atau niat. Jadilah kami insan yang membawa kebaikan dan ketenangan kepada masyarakat. Ampunilah dosa-dosa kami dan kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.